kalam ni maknalah mana? Ni setengah daripada ulama yang ta'rif lah ni. Iaitu satu ilmu, huwa ilmun. Iaitu ilmu gapo dia? Yang dikehendak. Ilmu yang dikehendak bil bahs. Bil bahs dengan kita bahas fi masailil ilahiyah, pada masalah Tuhan, pada masalah ketuhanan. Bi tariqil aqli dengan jalan ni akal. Akal hak luar daripada fitrah lah, bukan akal fitrah. Akal fitrah Islam tak tolak. Wa falsafiyatil Yunan, dan falsafah Yunan. Falsafah ni makna hikmat, kebijaksanaan orang Yunan. Yang dinamakan al-musammah bil mantiq, dengan mantiq. Itu makna ilmu kalam. Ilmu kalam ni iaitu ilmu yang ada bahasa Tuhan dengan akal. Dan gunanya falsafah Yunan. Ni tak ada syak lah. Ini tak ada syak, kata dia tadi itu campur dengan falsafah Yunan sungguh. Itu maknanya ilmu kalam. Dan sesungguhnya telah mengharai akan dia setengah daripada ahli ilmu. Bukan sekadar kata nak belajar tak, kitab-kitab dia pun nak jual pun tak boleh. Tu ilmu kalamil Yunan. Tu adalah perkara yang dijelaskan. Maka ulama salaf dulu pakat celah belakalah ilmu kalamil Yunan ni, seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abi Hanifah, Imam Ahmad Ibni Hanbal, Imam Ishaq Ibn Rahawiyah, Imam Abi Yusuf, Imam Zufar Ibn Zuhail, Al-Buwaiti, Al-Muzani, Bukhari, Muslim, Abu Daud Sijistani, Ibrahim Harbi, Abdul Rahman Ibn Qasim, Abdul Malik Ibn Habib, Abi Abbas Ibn Suraj, Abi Hamid Al-Isfirayini, Al-Marwazi, Abi Yazid Al-Marwazi, Qadhi Husain, Abi Bakr Khalal, Abu Bakar Abdul Aziz, Abu Abdullah Ibn Battah, Abu Qasim Junaid, Sah Ibn Abdullah Tustari, dan Amr Ibn Uthman Al-Makki, wa Abi Abdullah Ibn Khafif, dan Abi Abdurrahman As-Sulami, dan lain-lain lagi daripada tokoh-tokoh ulama hak mengharaikan akan ini ilmu. Mana kata? Kalau katanya gapo ilmu kalam, iaitu ilmu yang duk cara hatuhe gunanya akal dan falsafah Yunan. Tu ilmu kalam. Tu dia.